Cakap siapa nak kawan I single. Dan calon Siapa nak buat duit. Kenapa gelak dah dengar. Ni suka makan, yang saya suka makan. Ni macam malatang bukan. Ni sushi, kedai sushi. Jauh sangat malatang. Itulah. Tapi tak ada dah tahu malatang kat awak Ada ada. dengar tadi lah. Ada orang lelaki kaya tak dalam ni? Kau macam nak yang kaya-kaya? Yang kaya? Cakap. Sebesar tiang lampu. Saya nak yang kaya, yang boleh belikan saya challenge beri guna makeup setiap hari. Kawan-kawan saya semua kena dapat. Dosa nombor 1 di Kuala Lumpur selamat menjamu selera duit .n. Jahat mulut memfitnah. Sama Azim. Bawa taubat lah ya. Kenapa? Tak pernah lagi saya menjual .n. Maaf Syaka. Jahat mulut orang muda tak apa. Orang tuduh-tuduh ni, pinan-pinan ni Bagi dosa free. Dosa free. ambil dosa bagi pahala. Bagi pahala free. Jahat mulut. Itulah Margaret ni cakap benda tak elok. Dosa. Dah lah buat dosa dengan manusia pula tu. Renung-renungkan dan selamat beramal. We ada penari rezeki. Sebab saya tak ada. Weh, baru makan sikit dah. Nenek, dia tak nak bungkus. Jaga. Makan dia dah. Dah satu suap duduk sandar pura-pura. Sebab kita nak balik 8 minit tengah jam tu. Nak balik dulu pun boleh. Miso sup. Ya, cuba tengok grup. Habis cakap apa weh? Kan dia pergi jumpa Megat. Habis cakap apa? Aku keluar dari di kampus makan sekejap boring asalnya. Lepas ni nak pergi sana balik nak makan dessert. Nanti aku segar dia. Aku dengan member aku bukan intern. Cakaplah kalau dia tak bayar, tak boleh gila, surat lawyer dah sampai. Itu dah menyamar. Lawyer abuse. Ini cakap. Dia buat je lah kau concern aku. Kalau tak ada sebenarnya mungkin sampai lawyer buruk. Bibir tebal. Macam cat I, thank you. Kalau datang Singapura dulu je lah.
Dia orang panggil apa macam Donburi Don. Donburi something. Tak pernah pergi ya. Saya tahu Ibiza. Yang saya tahu Ibiza. Illusion Kenai Mat 96 tak? Mat Noor ke kenal? Tengok Mazim Clumsy. Bila buka braces tahun depan, budak-budak tak ada kereta. Kita humble tiba lah. Yang guna set tu nanti Mak Nur marah tiba-tiba. Buat I warna apa? Ash milk tea. Apa dia kata? Yang minum sup tu nanti Mak Nur marah. Mak Nur marah lah kalau kita makan tak habiskan. Tak? Kita orang ni ikut cakap Mak Nur tau. Tak pergi kafe. Kita pergi kedai sushi. Kita orang, apa yang kita orang order, kita orang habiskan. Kita orang makan. Daging. Nasi daging kicap je. Nasi daging kicap telur je. Tu pun sup kosong. Nak lagi sedih makan sayur. Ni kes parti kan apa? Bapa dengan anak macam sama je. Jom main Aku kan tak boleh belah yang jilat kepala. Apa tu cak? Ada orang komen. Yang saya jilat lantai tu aku tak boleh belah. B tak apa you on. B untuk apa kan? Cuba cakap sikit. B untuk apa? Ada orang cakap dulu B untuk apa? Butuh. Janganlah bercarut. Tak baik kan. Itu bola. Betul. Tapi ada lagi satu. Terlalu banyak kes lah dalam satu masa yang sama. Koranglah PI. Koranglah PI. Koranglah brother I. Orang leh. Macam mana? Baik ya? Tahu. Lagi tak. Baik ya? Kau pagi dah. B untuk brother. Ni habis sekarang apa? Pink? Dia suka colour pink. Tapi yang kita akan nampak dia bukan warna hitam je. Baju. Begitu lah. Jangan bagi ni yang mencarut please. Kau macam ni mencarut. Tak kena kan? B tu apa? Brother. Kalau BB, blood brother. Rehat aku lama tu tak dah habis kerja dah. Lihat lama ni besok cuti. Mal datang saja bila aku makan datang. Kalau B bukan biasa. Macam rem. Bekas weh.
CCTV. Tu. Tak malu. Tadi ni sikit panas saja. Jalan aku tak nak. Ni je aku tadi habiskan. Mana tak nak bungkus ke? Aku tak rasa aku makan. Ni tak payah. Nah, ni makan ni. Oh, edamame. Ni kerja admin ke? Dia kerja menyusahkan tanya. Nak tanya? Kan? Siapa kerja gym kat sini? Tanya kalau kerja gym, kena ada experience pernah kerja gym baru boleh kerja ke? Macam pelik. Ni sijil ke sama? Ni ada pada aku pasal kereta tu. Relax lo kan. Relax lo. Pasal kereta tu korang repost dulu. Korang kena nani ikan tak? Tak sabar nak meriah. Korang tanya Sherry. Sebab So, siapa jumpa dia, tolong pegang. aku buat teaser je dulu. Aku teaser sikit-sikit. Korang repost aku cakap okay, go to part 2. Movie apa berita dah ada. Version berita dah ada. Cerita dia memang gempak weh. Lama weh aku simpan. Semata-mata nak jaga muka yang hutang tu. Member sendiri tak bagi muka. Ya. Sedap. Sushi tak mewah pun. Apa yang macam mewah-mewah? Sushi memang murah. Kalau korang ambil banyak dia mahal. Daripada segi makanan ke orang ke, sushi memang murah. Ada orang komen, murahnya. Tak reti nak kahwin, nanti dah hodoh baru tahu. Boyfriend saya tak masuk Mina lagi. Macam mana? Abang ada duit nak masuk Mina? Kok ada plan nak rampas saya? Sebab ada orang kat DM aku cakap nak masuk Mina aku. Cakap dia nak rampas aku daripada Kemal. Rasa nampak sangat. Hi big brother. Hi. Berisi. Mantap bro. Tak sesuatu. Pukimak. Jangan buat Yong mencarut Yong. Yong kalau dah keluar berseperak.
edamame. Putih mak lu. Tu lah. Mana nak jadi makan Ampun. Buat ada boyfriend nak impress apa lagi, biarlah kalau lagu gemuk. Nanti kena kerja Macam kita lagi suka ketiga. sebab tak ada siapa boleh ngorak kita, pepek. Dah muin sedap-sedap tak biar. Sedap sangat ke awaknya pun, itulah pasal. Apa dah rai? Kau nak rasa masih ke tak tu je? Masih. Tak geram. Batu. Mana komplain kat kedai ni. Dari mama bagi kacang apa? Tak. Aku tak suka. Betai bapak ni, ni bukan betai. Ada mama. Dia kenyang. Kau mau semi tak uni? Kacang pi kan? Lumayan. Kacang pis kan? Tolong bayar dulu sekejap lagi boleh terus gerak. Siapa nak belanja makan tolong transfer 100. Macamnya kena belanja. Ada mam ya. Kita tentu je, maaf tak pernah makan ni. Tak apa. Sudahkah anda belajar? Sila komen di bawah. Beef tak apa? Nama Jepun dia Kuromi kan? Tak sukalah jadi independent girl. Kena bayar semua benda. Tolong jap. Korang belanja, kita orang boleh makan hari ni. Sekejap abang-abang lagi adik share receipt. Rasa apa? Rasa kosong tambah garam tu je. Apa? RM145, 55 sen. Ni lagi terkejut. Ni mahal daripada sushi Zamai babi. Apa? Apa yang pada mana? Ni gedung yang macam cucuk ke apa? Sate dengan salmon. Wagyu steak kita RM20 satu. Diamlah Pokemon. Yang mahal sekarang ni yang paling mahal Wagyu steak. Wagyu satu dua. Kau punya ni Sushi roll 5 kan? Yang lain semua 20. Nanti aku bagi RM25. Kalau datang doakan yang rezeki dia selalu belanja saya makan. Dah bayar tak baik tengok di sini.
naklah jadi perempuan independent ni. Aku nak lelaki je yang sepedo aku, boleh tak? Seronoknya Mahal ya, tak sangka sebab first time korang makan kat sini. Lagi mahal weh daripada sushi Zanmai. Selama ni tempat favourite aku makan sushi Zanmai. Seronoknya Nia belanja makan. Nampak tak muka saya berkembang lah sejak saya asyik keluar dengan ni. 140 Ya, kau tak kira dalam ni ada 3 tak pun 2. Tu yang jadi mahal tu. Korang pun makan tak ingat dunia. Tunjuk je meja kita. Apa? Tapi amount dia tak mahal. Saya mungkin kita order banyak kot. Tu kalau aku order banyak sushi tadi. Tapi tak kepala ni. Cantik suka banyak orang le. Tak nak kedua-duanya. Takut anaknya sedang. Ya, saya pun tak nak abang-abang. Siapa yang cakap saya nak abang? Cuba jangan perasan sangat abang. Kacang Keep your opinion to yourself. Kacang hybrid ni. Nak jilat kerang awak takut. Ya, sebab tu lah Nia selalu cantik. Sebab dia selalu belanja saya makan. Kacang D20. Ni kalau aku beli kat pasar raya. Aku letak garam sendiri. Ya, aku selalu masak, aku selalu letak garam lebih. Wih, sejam babi. Ya. Babi ni Ya, aku nak lalu tersel. Astagfirullahaladzim. Kita balik lalu tu tak ada yang nak ni. Lalu tu berapa? 33 minit. Ya. Tak lalu tu sejam. 51 minit. Dia mampus lah dengan kacang T20. Aku tak boleh kan. Satu kacang tu RM2 yang mana. Oh ya, banyak weh. Buka beg kejap. Buka beg masuk beg. Sekarang ni korang tak banyak cakap. Korang belanja kita orang. Ada rasa macam keropok kacang. Rasa macam kacang. Ya, kacang saya tengah makan kacang. Rasa macam tu. Nia pakai skincare Hada Labo. Rasa biasa je weh. Sushi Zanmai punya edamame lagi sedap. Lagi masin. Ya. Love lah. Jejak digital takkan pernah hilang. Ya tahu bang. Tapi persoalannya saya nak kahwin dengan abang ke? Tak kan? So kalau saya tak kahwin dengan abang, abang tak payah risau. Jejak hilang ke tak hilang ke tak payah risau. Sebab itu bukan urusan dan masalah abang. Okey? Selagi bukan hal dalam kain sendiri, tak payah saya buat hal dalam kain orang luar. Saya bukan tak nak, takut. Berambus Kalau takut abang, pun, berambus. Berambus. Tak apa bang, tak perlu takut sebab saya pun tak kena abang. Abang pun bukan teh saya dan abang Tipu lah abang cakap macam-macam sebab abang nak attention je kan. Abang nak online abang je kan. Sebab tu lah abang masuk live pasal abang cakap macam lepas tu ada pula babi-babi yang bisi bodoh ni. Jangan buat Yong marah. Okay? Ni pakai lotion yang apa? Ada dekat showcase ni yang RM5. Takut anak malu kelak tengok mak dia. Tak apa. Anak saya bukan anak abang kan. Sebab saya tak nak kahwin dengan abang. So tak perlu fikir. Fikir hal sendiri. Fikir dosa sendiri. Fikir jaga mulut sendiri. Itu je yang patut difikirkan. Bukan masalah orang. Sekian. Brother tu kacik bersorangan ke? Minum kacik Fatimah bang. Rajin selalu dan apa tu? Ni nak reach bait kau tu. Yang sekarang 27 tak? Dia ingat dia kalau
Dia ingat anak dia bangga dengan dia ke kalau kerja caci maki orang lain je abang tu. Itulah. Baik kita fikir dosa kita dengan manusia nak kena, aku nak kena cari. Aku tak minta maaf dengan ni, aku buat dosa dengan manusia yang ni. Aku tak minta maaf lagi ni. Baik kau fikir yang tu dulu. Dosa aku dengan Tuhan, bukan dengan manusia lah at least. Aku tak jahat mulut dengan orang lah at least. Aku jahat sendiri-sendiri. Dan itu aku punya jalan hidup. Cantik betul. Kawan saya memang cantik. Saya tak kawan orang tak cantik. Tak ada lagu orang. Maksudnya kalau kita gaduh hari tu aku tak cantik lah. Bodoh itu kan sebab gaduh. Jom lah. Tak maulah marah-marah. Tak marah lah. Saya tak malas marah-marah. Bercerita. Orang bercerita, orang cakap. Siapa sugar daddy ni? Muhammad Kemal. Ni sugar daddy saya. Ni sugar mami saya. Saya sugar mami kepada kawan-kawan saya. Sugar daddy saya Muhammad Kemal, which is my boyfriend for now. Boyfriend saya lah yang panggil saya B je. Saya B kan brother. Cantik bangga Cici. Ini Puci. Ini Cici. Boyfriend baru ke boyfriend lama? Masih dengan boyfriend yang sama 2 tahun. Oh dah 2 tahun. Boyfriend baru ni jadi ex kini. Going strong. Kita orang BB. Kita orang tak main B, kita orang BB. Like brother. Aduh baru nak happy. Jangan happy awal sangat mak. Sekarang cari aku. Buat aku dalam. Boleh tak? Kau leave a review barunya. Apa yang bengkak? Alhamdulillah boyfriend yang sama. Alhamdulillah, doakan yang baik-baik untuk saya korang. Doa yang baik-baik nanti datang yang baik-baik untuk korang. Doa yang buruk-buruk nanti datang yang buruk-buruk untuk korang. Jangan kita sebagai orang Islam jadi ustazah pula kan, bertazkirah. Salah masuk. Doakan baik-baik untuk orang. Tak kisahlah orang tu tak pakai tudung ke, pakai bikini ke, dia orang kapiak ke. Kamu ketahuan. Single kedua. For me to know, for you to find out. Gitu. Awak pakai bikini ke? Itu kan contoh. Cuba orang tolong transfer duit 50 seorang dalam live ni. Contoh. Cuba seorang, okey ada 792. Seorang transfer RM1 seorang. Contoh. RM1.50. Contoh. Nak isi minyak baru first day kerja. Dah tak ada duit nak isi minyak. Boleh main nombor akaun. 1 apa MPM? Nak mesej saya baca 1640. Betul. Mesej BSN lah. BSN kosong. Boleh je, tapi kenapa belanja sesuatu lah? Tak apa. Kalau mengharapkan sesuatu saya tak nak. Ni orang panggil sedekah. Tiba-tiba ada duit pula. Sedekah majariah. Banyak no contoh. Cuba balik baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mu'minina inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Kita singgung tengok apa aku tak check pun. Kenyang sangat Bi. Ustazah
Terima kasih ya korang. Ustazah nak kena end live dulu. Ustazah ada tazkirah yang perlu dijalankan. Alamak, nanti Ustazah dah balik. Bye.